saman. Bila masa engkau terlibat dalam saman aku? Bila masa di dalam saman aku terang-terang ternyata aku menyaman Ghazali Abdul Hamid. Tak ada sedikit pun tertulis huruf A ke, ataupun Muhammad Nasir ke, ataupun Nasir Awang ke, tak ada. So jangan nak mengaku-ngaku. Dan orang dekat tak ada siapa yang satu lagi, saya saman tetap saman, saya teruskan saman. Dan orang dekat tak ada siapa yang nak membantu saya. Abang Mahmud boleh telefon Dr. Nasir, bertanyalah siapa yang bantu saya ketika kenyataan saman ni dah saya dah saya wawarkan dengan Nasir. Saya cuci nama saya, dan juga saya cucikan nama semua sekali, dan juga saya menunaikan dendam mereka-mereka yang telah di-scam oleh Sisial ni. Saya cakap terus terang lah, yang banyak tolong saya sekarang ni dalam keadaan saya tersepit dengan pembayaran peguam yang sedikit lah. Yang banyak ini telah disponsor, yang sedikit iaitu menjadikan saya anak guam kepada peguam, dan juga memfailkan saman Nasir dan Khairul Anwar. Dan saya juga ada minta tolong dengan dengan Usop Merah. InsyaAllah Usop Merah akan tolong saya sedikit